Baik, Mahat Tafiz Al-Habah di Taman Jasa Utama Batu Cave menjadi lokasi terakhir bagi program pengagihan hijrah prihatin bubur lambuk. Ia merupakan pengagihan kali kelima membabitkan keseluruhan 4,000 pek bubur lambuk yang sudah diagih di Selangor, Lembah Kelang dan Melaka. Media strategis TV Al-Hijrah Nora Zainal berkata, proses memasak bubur lambuk dibuat secara gotong royong di pusat tahfiz berkenaan. 3 periuk besar disediakan bagi menghasilkan 800 bekas bubur lambuk. Inisiatif kemasyarakatan kali ini dikendalikan dengan usaha sama syarikat Takaful Malaysia Berhad dan turut disertai 50 bikers dari gabungan Bikers Prihatin. Penglibatan TV Al-Hijrah seramai 20 orang. Kita ada juga penglibatan daripada Takaful Ikhlas seramai 20 orang dan juga kita ada bikers sebanyak 50 bikers lah. Dan insya-Allah bikers ni hari ini akan bersama-sama meraihkan anak-anak tahfiz dengan membawa mereka bersia-sia di kawasan sekitar. So alhamdulillah aktiviti hari ini berjalan lancar dan kita akan agihkan bubur lambuk di kawasan sekitar Batu Cave. Sementara itu, Presiden dan KPE Takaful Ikhlas General Berhad, Datuk Rudi Rozila Cik Lamin berkata, inisiatif yang dilaksana ini selari dengan objektif penubuhan Ikhlas Barakah House bagi menyokong program perantaraan berasaskan nilai serta menjana pembangunan dan kelestarian masyarakat. Program yang kita lakukan pada ini adalah sebahagian daripada aktiviti yang kita rancangkanlah. Jadi memasak bubur lambuk ni memang ada dalam kalender tahunan kita dan kita akan mencari tempat ataupun sasaran kumpulan lah. Jadi pada kali ini kita dapat kumpulkan pasukan kita dan juga disertai oleh kumpulan-kumpulan yang lain lah untuk menjayakan program ni bersama dengan Mahat Tafiz pada kali inilah. Sementara itu, selain Mahat Tafiz, bubur lambuk turut diagihkan kepada surau dan penduduk sekitar menerusi konsep pandu lalu sebagai juadah berbuka puasa. Selepas agihan, turut berlangsung sesi tazkirah 10 malam terakhir yang disampaikan Ustaz Tariq Jafri Muhammad Akbar disusuli majlis iftar dan solat maghrib.